So, saya ada terima lah beberapa feedback daripada customer kita ya. DM kita, ada yang komen, ada yang bagi rating. Dia kata apa? Produk kita tak tahan lama, baru buka 5 hari, 6 hari dah naik kulat. Okey, untuk pengetahuan semua, produk kami tidak mengandungi sebarang bahan pengawet. Sebab apa? Sebab inilah resepi asli turun-temurun yang atuk kita, nenek kita yang dulu-dulu sediakan. Memang dia orang tak pakai sebarang jenis bahan pengawet. Jadi hari ni saya nak ajarlah ataupun saya nak bagi tahu macam mana cara untuk simpan sambal kita ni supaya lebih tahan lama. Sebabnya tempoh expiry date untuk sambal kita ni tahan sehingga 1 tahun. Kalau dah buka sebenarnya kan 6 bulan, 8 bulan tu tak ada masalah lagi, asalkan dengan cara penggunaan dan juga penjagaan yang betul. Jom ikut saya, kita tengok macam mana kita nak jaga sambal ni supaya tahan lama. Okey, ini sambal kita baru buka untuk macam ni. So cara penjagaan dia, oh ya Allah, pastikan pakai sudu yang kering untuk cedok sambal ni. Dengan nasi, sudu ni kan kita dah gaul dengan nasi, dah ada kesan makanan lain, janganlah pergi cedok balik dalam ni. Jangan nak. Ini adalah cara yang salah. Nanti boleh menyebabkan sambal ni rosak lah kan. Kita dah tertinggal bekas kat dalam. So pastikan setiap kali nak cedok tu pakai sudu yang bersih, yang kering. Kalau nak pakai untuk cedok sambal, pakai sudu tu sahaja. Jangan dah cedok nasi masuk balik. Cedok nasi masuk balik. Tidak boleh. Okey ya kawan?